Durian paling murah dekat dalam negeri Melaka, Pesta Durian Longgok. Blackthorn sebakul 100 je. Musang King pun sama harga dia, 100 sebakul. Yang ini dia cakap siapa cepat dia dapat tahu. Stok terhad. Kau nak makan buah-buah durian fresh, datanglah makan dekat sini. Dah 2 tahun dah dia berniaga, memang sebakul tu 100 je. Siapa yang pernah beli dekat dia sebelum-sebelum ni tahulah. Yang ini buah daripada Johor, bukan buah daripada Pahang. Udang merah pun ada, tapi esok sebakul 100 juga. Dia macam tahun lepas, macam sebelum-sebelum ni juga dia berniaga dekat durian tunggal, tapi dia beza tempat sikit. Sebelum ni dia berniaga dekat tempat Lemang tu kan. Kali ni dia lintas jalan dia daripada tempat Lemang tu. Dia jalan durian tunggal nak ke Tol Aikro tu. Tu kalau terus pergi Tol Aikro. Blackthorn kalau kau nak yang saiz lain, harga dia lain sikit lah. Petang ni ke ataupun malam ni kalau ada kelapangan, pergilah lari sekejap. Jangan risau, dia ni jual durian tak tipu. Memang dia cakap 100 lah sebakul tu. Kalau kau takut habis, kau telefon booking siap-siap. InsyaAllah ada barang, kau takkan kecewa. Tapi itulah, saya pun pelik juga. Blackthorn dia boleh jual sebakul tu 100. 2-3 kali saya ulang tanya, betul ke? Dia cakap memang betul. Blackthorn 100 sebakul. Ni ada nombor dia. Lokasi dia dekat Durian Tunggal. 12 tengah hari sampai pukul 11 malam. Okey, bye.